Kalau korang tengah cari setup candak sotong yang sensitivity padu, mesin lasak ni guys, aku ada buat dua setup candak sotong, Daiwa dengan Ryobi. Ni kalau korang pakai, nak buat candak sotong pun boleh, nak buat main light jigging pun boleh. So yang pertama kita ada Daiwa GT ARK saiz 4000 dengan Ryobi Virtus 2 saiz 4000. Dua-dua mesin saiz 4000, memang sedap guys. Gearing padu, body metal. Ini baik ni. Siapa-siapa yang tengah cari setup yang baik, harga mampu milik, korang boleh cari. Korang boleh pilih yang mana satu yang korang nak. Yang pertama kita ada Daiwa GT 4000 XH ARK dengan Daiwa Seagate LG. Ni korang tengok setup dia, memang cun. Mesin color memang lawa lah guys. Memang cun color dia. Yang paling penting, knob dia bulat. Bila knob bulat ni korang nak grip tu selesa lah. Bila korang strike sotong ataupun ikan, korang boleh rasa mesin korang punya performance macam mana. Yang ini harga dia satu set 540. Rod ni pula dia punya panjang 6 kaki 2, PE13, 2 piece butt joint. Ni pun sedap juga rod ni. Rodnya sensitivity memang padu. Kalau korang rasa sotong ketuk tu memang dah boleh strike dah. Harga 540, harga boleh nego guys. Daiwa GT ARK dengan Daiwa Seagate. Ni memang cun. Siapa-siapa tengah cari setup Daiwa, korang boleh pakai set ni. Harga mampu milik 540 saja. Yang nak beli, korang boleh PM kita orang pada nombor yang tertera ataupun datang kedai. Yang tak boleh datang kedai, kita boleh post ke rumah korang. Yang kedua kita ada Ryobi Virtus 2 4000 dengan Daiwa Seagate LG. Rod spek sama juga, 6 kaki 2, PE13, 2 piece butt joint. Mesin gearing memang padu lah guys. Virtus ni guys, kalau saiz besar-besar memang orang selalu buat main mekong. Tapi untuk saiz 4000, 3000, 2000 ni nak mencandat boleh. Sebab mesin dia pun tak berat, memang ringan je. Harga yang ni murah sikit, 480, harga boleh nego lagi. Ni Virtus tu, gear ratio 501. Nak buat main light jigging okey, nak buat main sotong pun tak ada masalah. So guys, kalau korang tengah cari setup candak sotong, boleh, ikan boleh, sotong pun boleh, korang boleh PM kita orang. Ini setup memang terbaik lah. Harga mampu milik. Korang screenshot ni, dah hantar kat kita orang. Pilih nak Daiwa GT ke nak Daiwa Ryobi Virtus. So nombor ada dekat atas, alamat ada dekat atas. Macam biasa, apa-apa korang PM je. Dan kami juga menerima track and race dan road. Sekian, terima kasih.